ini, Nabi sambung lagi. Ala, ketahuilah oleh kamu, kata Nabi, barang siapa yang memisahkan diri dia daripada jemaah ini kada sejengkal, kada shibran, kata sejengkal dia, kamu pisahkan diri kamu daripada jemaah Islam ini, kata Nabi, maka telah terongkai, tercabut ikatan Islam daripada diri kamu, tekuk kamu. Terongkai, tercabut. Bila tercabut ni, tak ada Islam, tak ada. Tak ada Islam, kafir. Baik takut dengan jadi ni. Nabi kata sejengkal dia kamu pisahkan diri pada jemaah ini, sejengkal aja kata Nabi, kamu pisahkan, tercabut. Tercabut Islam daripada batang tubuh kamu. Bila Islam tercabut, kafir. Kafir. Oh, tepat sikit. Tu sahabat saya cukup marah kalau kata, keluar-keluar lah. Jangan main masa keluar-keluar. Keluar ni, kafir, tercabut ikatan Islam daripada tengkuk. Tubuh badan kamu tercabut Islam. Tak ada Islam lagi dah. Tak ada Islam, kafir lah. Sahabat pun bimbang dengan hadis ni, kata, qalu wa in shalla wa in shoma. Sahabat kata, walaupun dia rajin sembahyang, walaupun dia rajin puasa ya Rasulullah, sahabat bimbang. Kata Nabi, tercabut. Bertabur kafir. Orang ni, sahabat takut, walaupun dia banyak sembahyang, walaupun dia banyak puasa, iya, kata Nabi. Kata Nabi. Ingat tuan-tuan, dah masuk jemaah Islam ni, jangan pada pandai pula nak memisahkan diri pada Islam. Ambillah tindakan dengan saya. Saya bertanggungjawab. Terongkai. Memisahkan. Bila jemaah tetapkan begini, kamu telah memisahkan diri kamu. Faqad khala, terongkai ikatan Islam. Tercabut Islam pada tubuhnya. Yang dulunya Islam, tercabut. Kafir. Biar tercabut Islam pada batang tubuh. Jangan main-main. Kita mudah cakap, keluar-keluar lah. Pecat-pecat lah. Jangan main-main, tuan-tuan. Ini Nabi kata ni. Ini hadis sahih. Bukan dia dhaif ni. Tu sahabat kata, walaupun rajin sembahyang. Tengok dia rajin sembahyang. Dia tak tinggi bangun malam. Pernah kena penjara apa semua. Jangan. Faqad khala'a, akan terongkai, tercabut Islam daripada batang tubuhnya.